Alright, so kita dah dapat dah iPhone 17 Pro 256GB warna Cosmic Orange. Aku datang hari yang kedua dia launch tau, tapi cuba korang tengok, memang still meriah lagi. Ini tingkat 2 dan tadi aku daripada bawah pun memang ramai gila orang. So apa pun, jom kita unbox dulu. Tadi aku order dalam pukul 5 pagi macam tu tau. So dia suruh kita datang pukul 6 PM sehingga 6.15. Tapi sekarang aku datang pukul 5 lebih pun no problem lah, still boleh pick up. So aku sekarang tengah nak cari mana port yang best untuk unbox iPhone ni. Macam sekarang ni aku tengah pakai iPhone 16 warna teal 256GB. Dia tak ada masalah pun, tapi aku just nak upgrade tahun ni, tengok macam mana dia punya improvement, okey ke tak. So ni rupa iPhone dia. Ui, memang cun melecun. Design pun dah baru. iPhone mengancam weh. Ni actually first time aku beli iPhone dekat Apple Store. Sebelum ni aku ada beli dekat Switch, lagi satu dekat Mission. So ni first time. Rasanya tak ada apa-apa beza pun, kecuali boleh return dalam masa 2 minggu tak silap aku, kalau korang tak minat. Kalau beli kat Apple Store lah. Kalau kat Mission dengan Switch aku rasa tak boleh return. So tadi dekat TRX macam busy. Sekarang aku dekat restoran. Kita unbox kat sini je lah. Tu dia. Excited weh. Jom kita tengok. Yeah, iPhone 17 Pro. Kat tepi ni warna orange. iPhone, aku sebenarnya macam nak Pro Max lah, tapi dia tak ada stok. Yang ada Pro. Kita unbox. Ada 2. 1 2. Kita buka. 1 2 3. Boom. One more. Yeah. Right. Wow. Cuba tengok. Dia punya warna dia. Nampak macam ada 2 tone. Ni pekat, ni macam cahaya sikit. Lepas dia ada macam plastik macam tu, kertas. Kita buka. 1 2 3. Alright. Taruh sini. Quite nice lah. Tengok dia punya badan ni. Dia punya lubang Type C dia macam warna orange tak? Tak nampak. Charge on tu. Okay, dia tengah on. Sambil-sambil tu tengok apa yang dalam kotak. Ada kabel USB Type C to Type C. Lepas tu ada SIM ejector. Lepas tu dah tu je, kosong. Kotak dia simple je. Buku manual pun tak ada. Serius lah? Tak ada kotak manual lah. Tak ada. Simple. So kat dalam box ada Type C dan phone. Dah on. Dah on. So jom kita set up. So sekarang ni aku tengah pakai iPhone 16. So ni iPhone 16. Maybe kena transfer data. Jom kita setting dulu. Dekat phone lama dia tulis finish on your new iPhone. So kita setting kat phone baru. Face ID. Okay, so sekarang dia tengah transfer data.
daripada phone lama pergi phone baru. Rasanya berapa minit ni? Alright, so aku dah habis setting iPhone ni. Sekarang aku nak pergi cari casing dengan screen protector. Kalau tak ada, oh, risau weh. Takut salah. Oh, tu dia. Tapi dia tulis sini iPhone case 18. Asal iPhone 18 salah ni. Tapi banyak weh. Ada macam-macam. Tapi semua dia tak cover part ni ha. Dia macam berlubang kan. Semua style sama. Air pun dia biar terbuka je. Dia tak tahu sebab tengok ni. Tepi dia ni bang. Bila jatuh tak kena pun tepi dia. Dia tak kena lah. Tapi boleh tercalar lah. Bahaya juga ni. Risau juga. Tak ada casing lain kan? Ini je dia. Baru ni. Benda yang simple je dulu. Simple dulu lah. Nanti dah. Nokia. Oh, warna apa? Warna brown ada cik. Kita nak clear, warna clear. Cik. Tak, dia clear ni. Ni lah, macam ni kan. Oh, ni air. Hijau. So kita ambil casing yang macam ni sebab dia banyak clear. Kalau casing clear baru nampak warna cosmic orange. Ni tempat temper glass. Ada macam-macam. King Kong kuat sikit King Kong kan. Alright. Ni lens. Alright. Mac dengan clear apa beza? Oh, Mac dengan clear. Yang Mac ni iPhone. Ni Alright, thank you Oh, settle. Boy ya. Alright. So bila kita pasang, nampak nice ke kan? So bahagian depan dia adalah sikit protection. Kat belakang dia agak naik sikit lah. So boleh ada protect sikit lah. So best ke tak iPhone 17 Pro ni? Nanti kita try.